Oh. Oh. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. So, sekarang dah pukul 11 malam. Aku baru nak turun mancing. Hari ni aku mancing dengan tekong gila hari ni. Tekong along. Hari ni kita ada perbezaan sikit daripada hari-hari yang biasa. Biasanya kita mancing ikan. Kali ni aku nak try mancing udang pula. Kita tengok. Sebab aku pun dah lama sangat tak mancing udang ni. Jadi malam ni aku nak try. Kita tengok macam mana hasilnya. So, aku baru sampai ni kat area Pontian. So sekarang aku tengah tunggu tekong ambil aku. Dia dah jalan dulu petang tadi. Sekarang aku tunggu Along sampai dekat JT, baru kita turun. So let's go. Okay guys, aku dah sampai kat spot pertama ni. Dah lama aku tak sampai kat spot-spot macam ni. So aku dah siap set up tadi. Sekarang aku nak try tengok apa yang ada dekat spot ni. Let's go. Hari ni, ini dia tekong Along. Biasa jumpa dekat kaki perangan. Kali ni dia jadi tekong mancing udang. Bismillahirrahmanirrahim. Along tekong kaki perang mancing udang. Hari bidang ni tengok. Mantap. Mantap guys. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dapat udang galah. Oh, ada. Mana lucut. Oh, ada. Apa dia? Oh lah, kau pelik sini pula. Ada geng udang? Ada? Ini ke udang? Ada ke tak ada? Berat macam ni. Ada udang. Alah, comelnya. Udang comelnya jatuh. Oh, ada. Oh, ada. Alah comelnya dia. Oh. Udang ke? Oh, menekan. Oh, relax, kena pergi mana? Sabarlah. Hai. Sepet biru, guys. Mantap. So, guys, ikan tak nak makan. Biar kita makan. Udang. Lupa udang. Kalau udang tak makan, biar kita makan ikan pula. Oh, ada. Adalah. Oh, ya. Apa tu? Alah comelnya.
comelnya. Ada udang, ada udang. Ada udang. Ada udang lagi. Comelnya udang. Comelnya. Mantap. Mantap. Dek cair, dek cair. Ikan guys. Macam udang dapat ikan. Ikan guys. Aku tahu. Apa ni? Udang mat, udang mat. Besar mat. Ini pun betul panggil udang. Ada udang lagi. Ada udang lagi. Alhamdulillah. Udang ke ikan, udang ke ikan, udang. Alhamdulillah, lagi besar. Alhamdulillah, lagi besar. Finishing guys, finishing. Last. Alhamdulillah. Okay guys, alhamdulillah selesai untuk trip malam ni. So alhamdulillah ada hasil. Bolehlah untuk buat lauk sikit. So terima kasih juga kepada Along yang jadi tekong untuk malam ni. Sekarang aku nak tunjukkan korang hasil aku pada malam ini. So guys, inilah dia hasil aku pada malam ni. Alhamdulillah. Walaupun tak banyak, tapi ada. Okay guys, kepada korang yang mana yang belum subscribe lagi channel aku, sila tekan butang subscribe kat bawah. So itu saja untuk video kali ni. Bye bye.